Bila suami isteri kan, Dr. Hanzalah, lelaki kan sebenarnya nampak kat luar gah dan sebagainya, tapi dalam hati ada taman. Setuju. Jadi maknanya as a wife kita kena iakan sahajalah suami tu. So saya bila teringat kata-kata Prof Muhaya dulu kan, Ya. yang Prof Muhaya cakap kita perempuan kena jadi macam bodoh-bodoh dengan suami sempat kan. viral tu. Ya. Memang viral. Memang Betul. ramai yang tak setuju. Tapi saya okey, saya setuju. Walaupun saya doktor. Saya okey je. Sebab macam Dr. Hanzalah mesti suka jika isteri selalu minta tolong, cerita kan. Ya. So kita apa-apa refer kan. Ya. Sebab kita akan minta, kita tanya persetujuan, kita Betul. tanya keputusan kat suami. Tapi Ya. kalaulah kita pandai, semua kita nak buat sendiri, suami pun tak suka. Betul. Kan? Betul. Jadi tak apa, is okay. Saya okay je buat bodoh-bodoh tu. Bodoh-bodoh tapi apa, kita kena faham lah macam mana teknik-teknik gitu. Sebenarnya nak meletakkan posisi suami tu di tempat yang kita respect dan dia melindungi isteri. Itu je sebenarnya kan? Ya, sebenarnya memang kena respect Dr. Hanzalah. Betul kan? Ya.